Ni checkpoint pertama kan. Ya. Okey guys, kita dah sampai kawasan rehat Titi Wangsa. Guys, semua dah ready untuk ke last stick. Macam ni. Okay guys, tengok view dari sini. Allah, lawanya. Penat. Video. Ya, akhirnya. Depan kedai makan lah tu. Okay guys, selamat pagi. Hari kedua. Kami semua dah siap-siap nak pergi breakfast. Lepas tu lepas breakfast kita akan terus gerak ke Titi Wangsa lah. Grup lagi satu dekat homestay lagi satu. So kita orang 4 orang je kat homestay sini. Sebab homestay tu dah tak muat. Jadinya itulah, dia orang dah gerak dah. Pergi sarap. Kita orang tengah panas-panaskan enjin motor dulu. So lepas ni gerak pergi sarapan dulu. Alright. Kau dah siap semua kan?
Okay guys, sekarang kita pergi ke checkpoint untuk ambil gambar group foto sebelum kita pergi ke Titi Wangsa. Selalu jalan ni banyak kereta. Alhamdulillah hari ni macam tak banyak. Hopefully tak banyak. So taklah jam. Nak selisih-selisih tu kan. Ui, lawanya view. Guys, tengok guys. Woo! Ramai lah pula. Oh, turis-turis. Okay, dia suruh ke tepi dulu sebab nak bagi laluan untuk kereta arah. Aku pernah naik motor kecil rasanya lalu sini tu hari. Motor kecil lah. Dulu aku masa naik motor kecil parking sini lah. Ni kat situ tadi. Ambil gambar. Ni aku tak tahu dia orang ambil kat mana. Mungkin ada pot yang baru. Oh, lain macam colour dia. Warna pink. Oh, dia orang nak ambil gambar background Bukit Teh ni. Diri macam ni. Okay guys, aku tak tahulah dengar ke tak suara aku dalam video ni. Tak tahu aku punya Bluetooth headset dah connect ke belum. Just nak update, kita orang sekarang on the way turun dari Cameron, terus akan ke Titi Wangsa, checkpoint seterusnya. Okay, aku macam biasa duduk belakang sekali, macam semalam juga. Yang lain semua dah kat depan. Cabaran nak turun Cameron ni, aku rasa semua biker-bikers tahulah kan. Tak kisahlah motor besar atau motor kecil, cabaran dia adalah banyak kereta. Sebab hari cantik, jalan cantik. Nampak tu Africa Twin tarik, geram je aku dengar exhaust dia. Tak faham, mantap. Sebab jalan cantik, hari cantik, kereta pula ada banyak. Banyak lah kereta slow kan. Kita pun tak nak ambil risiko, tak bahaya kan. Tengok macam ni aku tak lepas, banyak kereta kat depan. Tiba-tiba dia break, nak kena catch up balik dengan dia. Oh, pakai mode rain, patut lah, tak power. Kuat bahaya, pendek lah. Dia orang ni laju-laju lah. Takut takut aku nak follow. Bukan apa, takut ni kan, tiba-tiba ada pasir atau jalan kan, tak boleh nak elak. Itu yang risau. Jalan straight aku berani, jalan corner-corner ni dia kurang berani sikit. Harap-harap aku bebel ni masuklah dalam video Kalau tak masuk, penat aja aku cakap. Okay lah, kau tengok je lah video ni. Alright guys, kita orang akan pergi ke Titi Wangsa dulu. Last Hari
Okay guys, tadi kita orang lepak dekat Petronas Gunung Usang ni jap, for refreshment, pergi toilet, makan sikit, jajan-jajan. So ni nak gerak terus lah ke mana? Ke Titi Wangsa. Jap. Sini dah tak ada dah. Okey, dah tak ada. Ngam. Okey, tadi ada 2 biji keluar baris. Seorang balik Dungun, seorang balik KL atas urusan masing-masing, hal masing-masing. So sekarang kita orang 14 orang, 14 biji meneruskan perjalanan ke puncak keempat sebelum Gunung Jerai. Masa tadi tu? Okay guys, kita dah sampai di daerah Jeli. Ada 2 biji kat belakang tinggal, tapi ada sweeper seorang lah. Dah terlajak tadi. So dah tak berapa nak sweeper lah. Tapi tak apa, kita akan berhenti dekat BHP Jeli ni kot sekejap lagi. Lagi 3 kilo macam tu. Lagi 3 kilo berhenti, mungkin solat ke makan ke macam tu lah. Tengok macam mana. Jalan dia memang taktikal. Sebab kiri kanan rumah orang. Jadi kita kena sentiasa alert tau. Takut ada motor keluar, kereta reverse tadi kan. Okey, BHP sudah sampai. Alhamdulillah. Oh, isi minyak terus. Okey, aku off dulu lah.
Okey guys, kita dah sampai kawasan rehat Titi Wangsa. Oh, penuh rupanya, banyak orang. So kita akan lunch kat sini. Berehat sebentar dalam sejam macam tu kot. Sakit-sakit badan pula. Oh, banyak kereta Yelah, tempat rehat Yelah, banyak kereta. Okay guys, sekarang dah siap-siap untuk ke point seterusnya, iaitu RNR Kupang. BHP sorry RNR Kupang lah. BHP Kupang lebih kurang sejam dari sini. Boleh semua baik-baik aja. Inilah kita wakil. Okay guys, sorry kalau aku tak banyak bercakap sangat sebab penat. Ni dah pukul 4. So hopefully sampai pukul 6 ataupun sebelum pukul 6 ke. So kita orang boleh rehat. Untuk besok puncak terakhir iaitu Gunung Jerai. Hopefully tak ada apa-apa musibah berlaku, semuanya baik-baik belaka, insyaAllah. Ride dengan orang-orang yang berumur ni, itulah satu, dia sistematik kan. Semuanya berdasarkan pengalaman masing-masing kan. Yang ni pengalaman macam tu, yang tu pengalaman macam ni. So kita seronok dengar, ambil ilmu dia orang semua kan. Pergi ride sampai China lah, pergi Thailand apa semua. So best dengar experience masing-masing. Aku tak tahu lah, aku rasa Transap ni tak semua orang suka kan. Suka motor touring, belum tentu suka Transap. Tambah-tambah apa, limpahan motor-motor China kan. So kebanyakan mereka ini memilih rupa. Macam Transap ni, rupa dia bagi aku tak adalah tak cantik, dia kurang sikit kot, sikit je sebenarnya. Kalau compare dengan apa, Tenere apa semua kan, yang CC lebih kurang. So rupa dia je lah sikit. Tapi aku boleh terima je sebab aku minat Africa Twin. Nak beli mahal sangat, boleh lah. Spek dia pun maksudnya tayar apa semua saiz sama je dengan Africa Twin. Dan feeling dia aku tak tahu, tak nak try. Ni berada fotografer dia bawa kamera. So bang, sabar bang. So sekarang ni dia tengah nak buat video tu. Sebab tu dia lintas semua orang. Dia nak mengejar yang nombor 1 tu kan. Bukan senang nak ride, nak ambil video. Macam aku buat vlog macam ini, boleh lah cakap Kalau nak record the whole perjalanan, sorry, bukan senang. Aku rasa kalau recording aku ni terhenti, so habis lah Maksudnya aku akan sambung bila dah dekat Gunung Jerai ke. Tengok macam mana. Kalau aku betul-betul berhenti dekat BHP sekejap lagi, kalah bateri ke kan. Kalau bateri dah habis, kita cuba. Masing-masing pecut. Apa dah penat tak harap lah. Kira nak cepat sampai je. Aku percayakanlah tayar ni. Sebab jalan pun kering. Percayakan dia grip. Bismillah, tawakal. Sebab orang cakap Mid-Zeller Kero Street ni padu. Kero Street aku ingat Kero apa, Kero Street kot. Kalau betul padu, boleh okey lah. Alamak, awas gajah melintas. Tak jauh lah Wah, jauh semua benda ni. Oh, laju je tu masing-masing. Ke belakang aku ada lagi banyak biji di belakang aku. Kira aku duduk tengah-tengah ni.
Okay, jap pergi jap. Boleh. Okay guys, last push untuk ke checkpoint terakhir pada hari ini, iaitu homestay di kaki Gunung Jerai. Dekat area situ lah. Aku pun tak sure sama ada dia betul-betul dekat Gunung Jerai ke atau bawah lagi atau jauh lagi. So kita akan bermalam di situ dan pagi esok baru naik ke atas, sebab katanya Syah tadi dia yang uruskan dengan resort ke atas tu untuk breakfast esok. Sebab kita orang nak parking sekali ke atas tu kan. Aku tak pernah naik atas, tapi dia orang cakap kalau kita tak breakfast kat situ, so tak boleh park dekat resort tu. So kena park dekat belah-belah luar yang public punya parking. Tapi public punya parking tu pula dia bersepah dan tanah dia tak rata. So susah sikit lah untuk motor macam kita orang ni kan, nak mencari spot yang betul-betul rata kan. Kenapa? Takut tumbang, takut motor tumbang. So esok pagi akan breakfast dekat atas, lepas tu turun. Okay, rasanya habislah jelajah 5 puncak kami. Okay, tapi diorang ada rancangan lain, diorang ada plus one. Dengan kata masing-masing nak pergi Betong, tapi aku tak ikut sebab ada hal yang tak dapat dielak. So maybe next time kalau diorang ada buat pergi ke Thailand, so insyaAllah aku akan follow dengan permission mem besar mem besar yang dekat rumah tu. Ini pun terima kasih kerana membenarkan saya mengikuti program ride 5 mountain ini. Kenapa ni? Accident ke? Ramai komen tu dia kata polis. Rasa accident lah ni. Ya Allah. Accident ke apa ni? Aduh, ya ni. Allah. Alhamdulillah doa enak. Macam mana tu Macam mana? Mana boleh berlaku tu? Yalah, kiri kanan kedai, lepas tu ni kan jalan, boleh dikatakan laluan utama kan, orang lalu lalang. Tak tahulah kena langgar dengan apa tu. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman kalau di Islam. Okay guys, aku rasa aku off dulu kamera. Sampai je dekat homestay nanti aku tunjuklah sikit-sikit homestay tu rupa dia lagu mana. Okay, ciao. Okay guys,
Dah nak sampai ke homestay Gunung Jerai. Nama homestay tu masih lagi aku tak ingat. Aku dah baca tadi, tapi aku still tak ingat. Akhirnya dapat juga berehat setelah seharian ride. Daripada pukul apa tadi pukul 8.30. 8.30 gerak. Lepas breakfast pergi ladang teh, ambil gambar. Lepas tu terus ride. Penat juga sebab sepatutnya sampai pukul 6, tapi kami lewat 1 jam. Sebab ada berhenti. Lepas tu tadi jam. Ada konvoi askar tadi. So benda-benda yang tak dapat dielakkan lah. Tapi alhamdulillah sampai pada waktu masih cerah dan belum gelap. Sebab lampu Transapp ni, lampu standard dia agak kurang nampak. So sebab itulah memang patut pasang fog light atau bagi apa, auxiliary light, additional light, fog light ke, driving light ke, flood light tak recommended lah, nanti orang depan marah. Fog light okey, spotlight pun okey, tapi jangan ala ke atas lah, ala ke bawah. Pasal ada lagi 5 biji kot dekat belakang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. So total tadi 16 tolak 2, tinggal 14 tolak 9. Ni kat belakang ada lagi 5. Hot jagung special. Ada makan-makan. Ini yang aku suka. So dekat homestay tu ada makan. Tapi aku rasa memang ada. Untuk aku yang first time bawa motor besar jauh-jauh ni, pada aku sebenarnya penat bawa motor besar ni. Tapi disebabkan kau suka dan kau enjoy buat benda tu, penat pun penat lah. Kau layan je. Lepas tu lagi satu, memang kau kena alert lah kan. Layan corner, turun bukit, naik bukit. Naik bukit layan corner okey lagi. Turun bukit aku gayat. Lagi satu, momentum motor kita ni kan berat kan. Dengan badan kau lagi berat, dengan kau bawa box lagi. So agak bahaya lah. Kau kena drop gear, main brake, kena pandai lah. Bukan kata aku pandai, tapi maksudnya macam gitulah. Kau kena berhati-hati lah. Kena biasakan nak layan corner, make sure tayar pressure ngam. Tayar tu sendiri, tayar yang grip. Kenapa ni? Macam salah je. Memang kena masuk macam gini Aku ingatkan salah. Sekejap. Betul lah. Memang kena masuk gini. Kena pusing macam gitu. Thomas Steamboat and Grill, Nisa Homestay. Inilah panjang sangat, aku tak reti nak sebut. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah syukur nikmat. Sebabkan aku dah penat. Tapi mantap weh, dia punya tempat ni besar. Ada homestay dan juga tempat makan. Office dia kat sini. Akhirnya sampai.
testimoni. Testimoni untuk sikit untuk orang. Itulah aku nak tanya yang tu. Buat macam dokumentari lah, dokumentari. Okey, tak apa-apa. Ceria. Kita dah empat kita dah 4 gunung. Okey, dah 4 gunung. Sebab saya tengok proper organize. Kan, jadi kita tahu, everyone tahu the next step nak pergi mana. Dan saya tengok tak ada pun yang sesat. Itu kerja Rezo. Sebab apa? Sebab kalau dia terlewat kat langkah pun dia tahu kat mana dia punya direction kan. Jadi tak terkejar-kejar. Jadi bila yang tu yang pertama yang paling bagus, dia elakkan daripada macam nak laku accident. Kadang-kadang kita rushing kan, kita tak tahu mana nak pergi. Kita nak kejar awal depan. Segi itu satu. Yang dari segi riding tu, saya tak boleh cakap disiplin lah. Saya pun tak apa disiplin kat dalam. Kita orang ikut Abang aku dah ambil nama kau dah tahu. Dia potong kan, dia potong lead kan dulu kan. Dia start. Kita follow. Okey, saya rasa dari segi leading kan, Syah leading tu memang cantik lah. Dia pasal dia boleh baca ke belakang kan, speed dekat macam mana. Of course lah kadang-kadang ada tertinggal dia kan, dekat mana dia nak berhenti. Macam satu lagi yang saya puji itu adalah punctuality. Bukan semua guru ada punctuality. Saya Sama-sama. Thank you gang. punctuality untuk semua juga. Bila kita cakap pukul 8, 7.45 semua kita dah ready. Bunyi askar lagi. Bukan semua. Saya campur banyak grup. Ada grup yang paling saya tak suka punctuality. Janji pukul 8, 8.30, 8 pun tak ready lagi nak pergi kan. So itu yang saya rasa the best lah yang tengok kan. Jadi mindset yang ada dalam grup ni, saya rasa punctuality dia, maksudnya kalau punctuality dia okey, dia komitmen dia memang okey. Kan, dia boleh disiplin, dia boleh apa. Yang itu boleh pergi jauh lah, pengalaman saya lah kalau ada disiplin macam tu. Guys, semua dah ready untuk ke last peak, iaitu Gunung Jerai. Ayo. Masing-masing tengah susun motor untuk photoshoot. Abang Kirul. Ni Imran dari Penang. Dia Toki. Ini dia ketua organizer Abang Syah. Pak Ya dan fotografer, videografer dan sebagainya. Yang bonjol dari Dungun. Last peak. Dia penting yang perfection tu. Dia saya dia nampak. Kita je letak orang tu lah, pandang kau lah. Jadi gambar. Itu dia, motor sudah disusun. Kami akan pergi ke puncak ini. Hopefully semua lepas lah. Okay guys, kami semua dah ready untuk ke puncak Gunung Jerai. Puncak terakhir dan puncak yang jalan dia agak mencabar
sebab dia punya corner tu memang rapat-rapat lah. Maksudnya corner dia berbentuk L dan V. So memang kena betul-betul hati-hati lah. Oh dia semua lepas lah. Memang jarak dari bawah ke atas 12 km. Kita akan pergi ke The Jerai Hilly Resort tu untuk breakfast. Sampai, alhamdulillah. Wow, ada kereta api. Bawa family ke ni? Kita orang dapat parking kat dalam ni pun sebab kita orang ambil package breakfast kan. Kalau tak breakfast tak boleh, tak boleh masuk, kena parking kat luar. Lepas tu kena jalan kaki ke dalam. So jauh lah, jauh. Lepas tu parking kat luar pun tak berapa proper lah. Kereta okey lah, untuk motor tu ada sengit-sengit lah. Okay guys, sampai di puncak Gunung Jerai. Okay guys, tengok view dari sini. Ya Allah, lawanya. Situ view Bendang. Kat sana laut. Laut Bendang. Tinggi punya Gunung Jerai ni. Nampak di bawah tak adalah macam tinggi gila kan. Nampak samping tu lah. Sama macam putih kat kan. Mati je mas. Mati je mas. Mati lah.
macam mana? Uish. Padi beli hidup kan? Dekat dengan mesin. Tu naik basikal atas tu. Berniat naik basikal atas. Boleh naik kan tu pun tu. Nah. Tu dah tu. Dah, tu lah. Tu. Oh, canggih sekarang. Apa tarikan lah, tarikan. Oh, Okay guys, aku tadi tak pair mic dengan kamera masa naik Gunung Jerai ni. Penat je aku bebel dalam video tu. Okay, so sekarang kita orang dah habis breakfast dekat Gunung Jerai, dekat atas ni, dekat The Hill Resort ni. So sekarang on the way turun ke homestay. Lepas tu packing-packing, kita orang akan gerak ke mana? Ke Penang lah. Sebab ada geng-geng ni yang nak pergi ke kedai motor kat di Penang sana. So aku follow lah sampai Penang. Lepas tu dah beli-beli ke apa ke, then terus shoot balik KL lah. Jadi aku tak rasa suara aku dengar dalam footage masa naik ni, masa naik tadi tu, sebab lupa nak on mic. Lupa nak pairkan mic kan. Jadi aku conclude kan je lah, masa naik tu dia kata susah tu, taklah susah gila-gila punya susah. Cuma kau kena banyak sabar dan slow. Gear tu kena pakai gear rendah, gear 1, gear 2 kan. Lepas tu jangan rapat-rapat. Kalau rapat-rapat tu memang bahaya lah. Bukan bahaya apa, takut overshoot kan. Ni pun turun aku pakai gear 1 kan. Okay, kita tukar gear 2 sekejap sikit. Sejaga break lah. Masa naik tadi adalah orang jalan kaki, pergi orang hiking, ada budak-budak hiking. Mungkin sekarang cuti sekolah kan. So diorang pun hiking lah dengan kawan-kawan. Lepas tu okay, aku cerita pasal resort Jerai Hill ni. So resort dia memang pada aku best lah. Cuma kalau korang nak stay, aku rasa sehari lah. Sehari 2 hari 1 malam okey kot. Sebab tak ada apa sangat nak buat kat atas tu. Datang pagi, lepak, tengok scenery. Scenery dia cantik lah. Nanti aku akan sharekan dalam video lah. Scenery dia memang cantik. Terima kasih kepada fotografer yang tidak putus asa mengambil gambar kami semua. Tadi siapa tadi tu? Lias dengan Alif lah, cameraman unofficial untuk kita orang. Sebab dia memang minat kamera kan. Macam aku dah tak ke arah kamera yang besar-besar kan. Lebih pada compact dan ready to go lah. Apa panggil point and shoot on, lepas tu terus record lah. Macam sekarang ni lah. Dulu main juga SLR lah, apa benda tu kan. Tapi dah lah, cukup lah. Lagipun kualiti action camera sekarang memang boleh tahan lah. Tak adalah macam dulu kan. Dulu of course lah, kamera-kamera macam SLR. Lepas tu apa yang kecil sikit tu, ya Allah aku boleh lupa pula. Point dia kamera lah. Kamera-kamera macam tu memang cantik gambar. Tapi sekarang action camera, Osmo Pocket semua tu pun dah okey lah pada aku. Cukup lah untuk orang yang jarang-jarang ambil video kan. Lagipun kita ambil video time action kan. So action camera is the best lah pada aku. Sebab kamera-kamera tu bulky kan. Kau kena ada storage. Okay, sekarang on the way turun dari puncak Gunung Jerai. So far tak ada kereta yang banyak. Dia problem dia bila ada kereta je lah. Bila ada kereta banyak, itu yang bahaya. Sebab kita takut kita overshoot. Kereta tu pun makan jalan. Itu yang tak nak tu. Tak nak apa-apa kecelakaan berlaku. Nanti panjang cerita. Masing-masing nak balik rumah dengan selamat. Lagi satu monyet banyak di sini. Aku risau dia lompat atas motor. Tapi mungkin dia pun dah boring tengok kereta, tengok motor di sini. Ni budak-budak student hiking sampai atas. Bagus budak-budak ni kan. Daripada buat benda-benda tak berfaedah kan. Duduk rumah apa asyik tengok handphone lah. Baik hiking macam gini kan. Oh, kat tengah ni pun ada cafe, tapi tak buka lagi. Mungkin lambat sikit kot. Aku tengok van ni kan, dia terpaksa ambil lajak sebab corner ni tajam macam V tu lah. Diorang dah biasa tengok driver tu pusing steering, kau main lagi. Sebab dah biasa. Kita yang tak biasa ni, kita tak nak lah ambil risiko kan. Janganlah acah-acah tunjuk. Memang kau confident, tapi itulah, kalau boleh first time naik ni, kita behave. Tak nak laju sebab nak selamat. Tak nak nanti panjang cerita kan. Alright, overall aku boleh katakan program ni memang sangat best. Sangat best sebab jumpa orang baru. Aku completely tak kenal lah semua ni. Semua ni adalah orang baru dalam hidup aku. Dan orang cakap apa, jujur cakap mula-mula aku macam takut juga, reluctant kan untuk join. Sebab apa? Sebab aku rasa aku ni macam introvert sikit lah. So aku takut nanti ada judgement daripada orang lain lah. Maksudnya bila kau join, dia tengok kau tu di judge kan. Yelah, semua dah berada-berada kan. Tapi Alhamdulillah semua berada-berada ni sempoi lah. Semua tak belagak. Walaupun masing-masing punya experience banyak
banyak daripada apa orang cakap background tu macam-macam lah, business, oil and gas, cikgu, transportation, business kan. Memang best lah, best. So ada sebabnya aku beli motor ni kan. Maksudnya hati ni digerakkan untuk beli motor ni, untuk jumpa diorang ni lah. So kita bila duduk dengan orang-orang yang banyak experience ni kan, kita punya minda pun dia terbuka. Bila minda kita terbuka, kita mungkin akan jadi banyak idea ke nanti kan. So aku memang suka tengok diorang ni. Bukan kata suka lepak dengan orang-orang bisnes sebab apa diorang loaded ke banyak duit ke, bukan. Sebab kita nak cari pengalaman juga kan. Sebab kita dekat circle kita buat benda yang sama je, kerja kan. Kerja dengan kita, kerja sama kan. So memang totally tak sama lah dengan orang-orang yang dah lah kita tak pernah kenal kan. Lepas tu masing-masing tak belagak tau. Awal-awal macam sempol je, ingat kan diorang ni background macam biasa-biasa lah. Sekali bila dah 2-3 hari lepak, dah terkeluar sikit kan. Semua power lah. IT pun ada. Macam abang depan ni aku rasa IT kot. Dia buat IT lah. Ni pun sebelum ni ada 2 biji Superbike dah dia pakai, motor besar lah kan. Aku je lah kira boleh consider first time lah aku pakai motor besar ni kan. MT 450 tu kira consider jugalah. Cuma dia 450 kan. Dan aku pakai pun kejap je kan. Motor ni aku rasa lama lah aku akan pakai, InsyaAllah. Dawa pula. Untuk naik Gunung Jerai ni, aku make sure aku punya motor ringan lah. So aku buka box belakang aku tak pakai, tank bag pun aku tak pakai. Sebab kalau boleh nak motor ringan dan senang kontrol lah. Biasalah orang pendek macam aku ni nak menjejit-jenjit kan. Tapi motor ni pun aku dah buat rendah, aku dah turunkan sikit. So senang lah nak kontrol. Orang pendek dia memang kaki tu bukan penggunaan utama. Yang utama adalah kita punya balance kan. Kita kena balance badan supaya motor ni senang kontrol. Tu untuk orang yang pendek lah. Untuk orang tinggi aku rasa kaki dia kot. Sebab dia ada kaki dia boleh jejak dekat ground. Memang flat lah, flat foot lah okay. So senang lah untuk dia orang yang tinggi-tinggi ni kan. Tadi aku tengok Cik Lia tu tinggi kan. Suri tinggi. So memang best lah. Macam aku ni pendek tapi jiwa tu jiwa besar agaknya nak pakai motor adventure kan. Habis macam mana dah minat kan, takkan nak beli motor lain. Mesti nak motor adventure ke, ikut minat kan. Ride ni kau kena ikut minat kau. Orang lain memang akan cakap kan, apalah kau ni beli motor tinggi, apalah kau ni beli motor kecil lah, apalah itu nak. Tapi anak ride kau bukan orang lain. So ikutlah kau punya minat kan. Baru syok. Tak kisahlah kau naik motor apa kan, motor kapcai sekalipun, dah kalau minat mesti kau enjoy. Ride ni sebab nak enjoy. Kalau kau ride sebab ikut orang, boring lah. Nanti kau akan cepat boring lah. Unless kau memang fall in love dengan motor tu, dan tu tak ada masalah. So far Alhamdulillah turun smooth, maksudnya smooth turun. Cuma aku tadi terkehil sikit, jatuh masa parking. Aku dah turun tongkat tapi masa tolak motor tu tongkat tu ke belakang sikit. Jadi dengan confidentnya lepas motor dah. Nasib baik ada motor Afiq. Minta maaf Afiq kalau kau tengok video ni aku dah mencalakan motor kau kan. Maaf banyak. Tak tahu berapa kilometer lagi nak ke bawah ni, tapi macam dah dekat. Ni corner V. Abang Joe, Cikgu Joe steady. Cikgu Joe yang steady, sporting dan sangat baik. Kereta tu bunyikan horn sebab dia nak bagi tahu kan. Nak bagi tahu yang ada kereta dari arah hadapan. Bismillah. Harap dengarlah suara aku dalam video ni. Dengar pula nanti tak dengar lagi kan. Jenuh aku nak kena buat ni, kena voice over pula nanti. Dan aku rasa dekat Pening nanti aku tak akan buat video lah kot. Aku just ride lah. Dah kamera aku nak simpan semua, just ride sampai Pening dan balik. So aku rasa turun Jerai ni last lah footage aku. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang dah subscriber yang sedia ada. Dan pada siapa yang tengok video ni nanti, subscribe lah kan. Sebab percuma tak payah bayar kan. InsyaAllah kalau banyak subscriber, banyak view, aku boleh buat lagi video lain. Sebab kadang-kadang buat video ni bukan senang kan. Kalau tak ada, kalau sometimes kau rasa macam buat apa buat video tak ada orang tengok kan. So macam jadi down sikit lah. So kau pun tak buat video kan. Kita buat video nak share experience, bukan nak show off tau. Kita nak share experience kita. Macam contoh bawa motor besar naik Gunung Jerai. Mungkin ada orang yang tak pernah naik, mungkin ada orang yang tak pernah ada motor besar, dan bila dia tengok video-video ni mungkin dia terinspire. Betul, kat luar tu banyak gila video-video bikers kan. Tapi setiap video ada dia punya tersendiri, ada dia punya keunikan yang tersendiri. So
kita pulang lah pada viewer-viewer untuk judge macam mana Macam aku tak ada, aku sebenarnya tak reti cakap sangat. Ni aku just sembang macam acah je ni. So terima kasih yang subscriber dan viewer. Kalau rasa best tengok video-video aku, subscribe lah. Sebab sebelum ni aku buat video camping. Sekarang ni lama sikit lah tak pergi camping sebab dah buat video naik motor pula kan. Tapi aku bukan stop camping. Lepas-lepas ni nak pergi camping. Cuma masa tu kan, setiap weekend ada je hal kan. Kemah tu pun dah harap-harap tak rosak lah. Dalam apa simpanan. Mungkin nanti aku akan combine ride and camp. Ride and camp besok. Ride and camp. Alhamdulillah rasanya macam dah nak sampai. Ke belum? Belum sampai. 60 60 laju. Patut kat corner ni bukan 60. 20 ni. 60 bagi aku terlampau laju. 40 pun okey lah kot kalau 40. 60 dia laju lah. Okey, lupa nak cakap tadi salah seorang partisipan iaitu Toki dah keluar baris. Dia ada hal kat tempat lain. So dia nak pergi ke mana? Ke Sungai Petani kot. So dia akan ke sana lah. Jadi kami yang selebihnya akan ke Penang. Tak tahulah ada orang ni nak makan si kandar ke apa ke. Okey, ini kali keberapa aku nak cakap tak? Terima kasih pun aku tak tahu. Yalah, terima kasih lah sebab yang dah tengok video aku, channel aku. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye bye. Habis sudah video 5 puncak kami berakhir di Gunung Jerai, di puncak Gunung Jerai. Alhamdulillah tiada kemalangan berlaku. Jatuh-jatuh bodoh tu biasa lah kan. Tu semua nanti boleh buat jadi cerita lah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Aku bye bye macam ni lah. Bye bye. Tapi aku akan continue video ni sampai bawah. Bawah nanti aku tutup. Alhamdulillah sampai di bawah. Okay, bye bye.